Assalamualaikum warahmatullahi. Okey geng, ini dia. Aku nak review Yamaha Ego V1. Nampak? Aku nak jual motor ni pasal parking dah penuh dah. Pasal aku punya parking motor sebelum ni aku dapat studio. Jadi nampak semak sangat kat rumah tu. Jadi aku nak jual motor ni, Yamaha Ego V1. Sekejap lagi kita review. Ni kita pusing-pusing dulu tengok. Tu ada bunyi sikit lah brake. Kena basuh sikit. Motor dah lama parking dan dah lama tak basuh. Berhabuk-habuk ni. Aku tunjuk kat korang, nampak side mirror pun dah macam gitu geng. Tapi motor ni aku tak pernah jalan jauh lah. Pusing-pusing taman, pusing-pusing kampung pernah lah. Okay geng, jom kita tengok kondisi luaran motor ni. Jom kita nampak. Okey lagi motornya. Dengan berat aku 150 kilo ni, dia boleh bawa jom kita pusing-pusing. Padu lagi geng, enjin padu lagi. Carburetor baru servis tu hari. Memang sedap lah. Sebelum servis hari tu mendak sikit. Ni dah dah sayang pula nak jual ni. Aduh. Pula dia dah pergi geng. Sebelum ni pula dia tak pergi. Carburetor dah cuci baik-baik punya. Baru lepas cuci. Memang ngam-ngam cucun. Cat pun InsyaAllah cantik lagi. Cuma adalah sikit-sikit defect time parking tu kan. Okay. Sedap lagi geng bawa. Ada yang berminat boleh roja aku, Yamaha Ego V1. Yang ni motor ni aku buka harga 2,000. Boleh nego. 2,000 boleh nego nego lah sampai jadi. Korang roja lah bajet korang berapa agak-agak. Kita bincang-bincang harga, datang cuba try test. Kira kita bincang-bincang, okey je, kita on terus. Tapi motor ni dah Rotek dia dah lama mati 2018 dah mati. Jadi kalau korang nak beli, kalau nak hidupkan Rotek, kena inspection lah dekat JPJ. Inspection JPJ pun tak payah-payah, free je. Cuma korang dia nak tengok nombor body, nombor engine, lepas tu signal, side mirror semua. Semua komplit insyaAllah. Tak ada masalah. Okey geng, ini dia Yamaha Ego V1. Macam korang nampak, inilah penampakan dia. Aku nak jual 2,000 sahaja. Boleh nego-nego. Yang ini dia punya brake dah tukar nisin. Tapak dia tu dah modified semua. Ngam-ngam cun. Masuk disc LC yang besar sikit ni. Masuk rem alloy 17 inci. Tayar saiz apa tak ingat. Lebih kurang macam tu lah. Special Samco Blue. Dulu aku cat sendiri. Cuma yang cover set ni dekat sini lah, klip dia dah tak berapa ni. Kalau korang jenis tak kisah, boleh tebuk kabel tie je. Tapi ni nak kena tekan-tekan sikit. Tapi okey, ada tak bergegar. Dia punya stripe ni Mio. Aku color aku custom. Ni aku redesign balik daripada design asal Mio Z. Aku pakai print UV. Ni aku buat balik lah design dia, color dia. Macam gini penampakan dia. Tak basuh gini. Ini tak basuh ni, berabuk-rabuk nampak. Ini siapa yang minat, aku buka harga 2,000 sahaja. Boleh nego-nego. Datang cuba try test. Dia punya tayar macam gitu geng. Tayar dia kecil. Rem 17. Kalau berminat, aku letak nombor telefon aku dekat ruang description tu. Boleh contact aku terus. Boleh screenshot video ni dan tunjukkan. Kadang-kadang orang tanya motor apa kan, aku tak tahu daripada video yang mana. Jadi korang boleh lah. Nanti siapa yang nak beli, baru aku serviskan minyak hitam dan minyak gearbox. Yang ni aku belum servis lagi ni. Aku belum servis lagi. Harga aku buka 2,000 sahaja. Boleh nego-nego lagi lah. Kita bincang-bincang. Datang cuba try test. Kita bincang-bincang. Kena dengan harga, on terus. Kita jual terus. Dapat macam gini lah. Engine standard-standard aku tak ada buat apa. Cuma dapat servis je. Tak ada buat apa.
Cuma carburetor macam aku cakap, carburetor dah sebis, baru je sebis. Dia punya pickup pun dah bertambah. Dah sedap sikit lah bawa. Sebelum ni carburetor tak sebis, dia mendak sikit. Ini dah pulas pergi tu. Sedap tu. Fork dulu dah pernah sebis, tapi dah parking lama lah. Lepas tu aku buat color macam tu. Ni aku cat lah sebelum ni. Adalah defect-defect yang pasal kita parking lama kan. Tu je lah. Tapi cat color Samco Blue. Ini pun tengok berabuk tak sempat cuci lagi. Jadi siapa yang berminat boleh roger-roger aku. Lokasi dekat area Air Hitam Batu Pahat Johor. Kalau nak hantar boleh roger-roger. Hantar ke mana, ada charge sedikit lah. Kalau beli dengan kita ada charge sikit. Kalau jauh, kalau dekat-dekat tu kita boleh bincang lah. Datang cuba try test, kita bincang-bincang harga. Ngam je, kita terus proceed. Tukar nama semua. Cuma hidup rotek sendiri lah. Hidup rotek sendiri. Okay. Untuk motor ni nak hidupkan kena tarik brake. Tarik brake, tapi switch ada belah sini saja. Switch sini tak ada, pasal aku dah tukar pump yang besar sikit. Dia tak ada switch pula kat situ. Nampak? Tekan sekali je, terus hidup. Tak payah nak cet, terus hidup. Senang je. Senang nak hidup. Tapi kalau dah parking lama sangat pun susah kan nak hidup. Kalau korang selalu pakai, insyaAllah nak hidupkan senang saja. Okay. Nampak geng, okay geng, dia punya timing ideal dia. Relax, bunyi pun standard. Kita tak ada ubah apa-apa yang ni. Semua ni sarung kosin dah buruk sikit lah. Nak cantik, tukar lah. Macam itu geng. Tapi harga 2,000 kita ronding-ronding macam mana. Boleh ronding-ronding macam mana kan. Siapa yang minat boleh roger. Siapa yang belum subscribe YouTube channel Go_Mod_, boleh subscribe, tekan lonceng notification, like, komen dan share. Mana-mana yang dah subscribe tu. Semoga murah rezeki semuanya. Siapa yang minat, roger.